Bila tersebar berita ini seluruh Madinah yang mengatakan bahawa Ibnu Sayyad ini Dajjal, ada ciri-ciri Dajjal, maka Nabi ingin melihatnya sendiri, ingin cek. Ya Rasulullah, dia ni boleh boleh baca hati orang, boleh tahu tentang perkara-perkara masa depan, seperti seorang dukun lah, seorang dukun. Maka Nabi pun berangkat untuk berjumpa dengan siapa? Ibnu Sayyad, yang waktu itu masih lagi anak-anak kecil, baru berusia kita katakan mungkin 10 tahun sebelum akil balik. Dah bila dah usia dia dekat nak akil balik, Nabi berjumpa dengan dia langsung. Nabi berjumpa. Bila jumpa, ni ada kisahnya. Daripada disebut dalam riwayat At-Tirmizi tentang perjumpaan Nabi dengan Ibnu Sayyad. Okey, baik. Dia pun nanya, siapa nanya? Nabi jumpa dia, wahai gulam, ya gulamu. Ya gulamu. Gulam maksudnya kalau bahasa Arab anak kecil. Anak kecil, budak. Kan, ya gulamu. At-tashhadu anna Rasulullah. Apakah kau bersaksi bahawa aku ini Rasulullah? Maka qala gulamu pun menjawab, at-tashhad anna Rasulullah. Dia pun jawab balik, apakah kau bersaksi aku Rasulullah? Budak itu tanya balik kepada Nabi SAW. Nabi nanya lagi, ulang lagi, apakah kau bersaksi bahawa aku ini Rasulullah? Nabi nanya pada budak ini. Yang ini siapa? Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad jawab apa? Betul, kau Nabi, tapi untuk orang-orang yang kaum yang buta huruf. Jadi dia nyindir Nabi SAW yang tidak tahu tulis dan membaca. Kau ni Nabi di kalangan orang-orang yang buta huruf. Terus Nabi pun nanya dia lagi, Ibnu Sayyad, aku dengar kau ni boleh melihat yang gaib, yang melihat yang gaib. Apa yang kau sedang lihat? Ma tara, apa yang kau sedang lihat? Kata Nabi SAW. Maka dia jawab, aku lihat arash di atas air. Dia kata apa? Aku melihat arash. Siapa arash? Apa arash? Singgah sana siapa? Allah. Dia kata, aku melihat arash Allah alal ma, di atas air. Maka Nabi menjawab, yang kau lihat itu bukan arash Allah, yang kau lihat itu arash iblis. Siapa? Iblisa fauqa bahri, yakni di atas lautan. Dan kita tahu singgah sana iblis di mana? Kan? Iblis buat singgah sana di mana? Dengan hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih kan? Iblis ada singgah sana di atas lautan. Setiap hari kan iblis duduk di atas tahtanya, singgah sananya.